bila cikgu suruh ke depan, kita lah yang paling belakang kat dalam barisan tu. Dah tipu ni. Ni macam cikgu tanya soalan angkatan tinggi-tinggi. Hush. Bukan. Bukan. Takut salah kan. So kita memang introvert dari dulu. And slowly but surely kita tengok introvert ni macam tak lagi jauh sangat lah dari segi dapatkan connection ataupun dapatkan kenalan yang ramai kan. So kat situ lah macam membuka minda. Tak nak kena keluar daripada comfort zone. Tak nak kita kena keluar daripada kita punya cocoon kan, untuk jadi seorang yang lebih baik. Extroverted lah. Kita cakap, menyantuni orang ramai, menyantuni pelajar. Dari situ kita dapat kenal lagi ramai orang. Dan juga kita dapat menyantuni dan kita dapat mengeratkan lagi hubungan yang baik lah dengan ramai gila orang lah. Ramai gila. Episod pertama power. Episod ni Kedua dia penguat. Sama penguat. Tata bahasa Melayu yang gramatik. Yeah. Gramatik.